Okey, penumpang pertama. Luasnya belakang ni ya. Apa? Kita Ding Drive Drive and Dine. Ding Drive and Dine. Okay, let's go. Pick up untuk second passenger. We are at Rawang Barana, heading to Nasi Pulau. I'm starving. Nasi Pulau lagi sejam. Okay, penumpang yang seterusnya. Tapi Cukup dah? Cukup dah? Hai. Cukup dah? Saya nak jatuh baru. So let's go. Okay, jom. I'm listening. Cakap sungkai pun jadi ni. Macam mana songket yang jatuh bunyi sama? Okay. This is the exit to Songkai. Sorry, I don't catch you. Please say it again. It's okay. Keep left. You keep quiet lah. Kadang tu kereta I pertama tiba-tiba dia cakap tak cakap dengan you. I'll quit for the moment. Please wake me up whenever you need me. dia faham No need lah. Yo Shao, kena cakap sini. Terima kasih. Macam mana dia sebut dua dalam bahasa Cina? yang Aiman. Din. Betul. Sure tu. Macam mana? Betul. Sure tu. Pandai si Din. Monkey. Zali jangan pergi yang salah lah call Zali. Monkey. Kanan. Zali, nasi bambu ni ada dua branch tau. Yang kita nak pergi ni lepas tol ke kanan ya. Okey. Lepas tol ke kanan, lepas tu lepas ke kanan tu dalam 200 meter je sebelah kiri kau. Nak lagi parking. Kalau tak sempat luar sana di belakang tadi pun dah ada dua. Ya, tapi kat sana nampak macam ada space lagi. Ada space je. Mari kita pasang. Abang nak keluar ke? Saya? Alamak. Dah makan kenyang-kenyang janganlah macam tu. Tu ada. Okey. Orang kalau badan berisi ni memang lawak Acik mana nak jadi tu ke cik? Kak ni lawak tu je badan ni tu. Benda kat ni. Salah channel je betul. Bangun-bangun tidur nak kena carut. Kak ni tak kena ni. Hai sayang. Sambal. Sambal ni berapa? Lepas tu kicap. Kita ambil second round lah kot yang. Air dia sejuk gila. Air sungai ke apa? Ni ayam bunian. Ayam bunian.
ramai orang. Ni sebab ni geng motor. Kita sampai sama timing dengan dia orang. Berapa? Makan kiri dah. Ikan dah banyak. Nak tahu nak pergi mana tu. Hari dah ambil. Hari lepas tu tengok nak ambil ni. Patah balik. Balik. Lepas tu payah asam, ikan perasam, ikan masin, lambak-lambak. Kami kaki kecil, badan je besar. Dia sudah kalau dapat bawa Adit dengan Ad tu. Buat. Adit dengan Ad tu memang makan. Balik. Ha. Terus Singapore tournament. Masuk, jangan nak masuk. Dia punya syarakat, Putrajaya Residence, IC address, TMB, tenant agreement semua dekat Putrajaya. Cik boleh lah cik. Kita pukul 8 tu tadi. Tiba. Kita asyik mulia je mau nak lapan. Pukul ikut pandai lah partner nak ambil je lah. Jadi aku dah pukul lah. Yang penting aku dah lepas partner. Aku dah pukul kan. Ikut pandai partner lah. Kau terror sangat kan? Tak punya yang seorang tu enam. Yang seorang ni mangkuk air. Pun boleh juga. Oh boleh lah, letih jugalah yang 6 tu. Mesti orang duk attack yang mangkuk ayun tu je lah. Tak pakai air tu. Duduk luar. Dia dah luar. Dia dah luar. Dia memang tak masuk. Tugas serve je. tugas dia untuk Dia serve. serve dengan receive serve tu je. Kerja dia. Serve pun sebab terpaksa. Sebab main double. Selebihnya yang 6 tu buat kerja. Ya. Okay, dah sampai Ipoh. Ya. Semua stop nak tengok signage Ipoh ni. Aduh, oi. Dah ambil gambar. Mana gambar? Ambil video. Tapi plate A dah, bukan hari-hari tengok. Tu Ya. depan ni. Beli, Tak merantau. beli je kat Perak yang. Ada kerja kat KL. Macam I lah, AMN. Perempuan ni pergi shopping, tinggallah kita sebagai driver. Parking tak ada, tunggulah kita. Finally. Finally sampai hotel je. After few stops. After few stop, after so many stops. So many stops. Where's our parking? Tu. Bukan. Mesti Ya. adanya. Mesti ada punya. Mesti si Eddie dah settlekan. Cuma Eddie tak ada, kita kena pass dulu. Balik rumah kan? Balik rumah. Balik kampung. Parking disediakan. Alright. Okay. Bye. Alhamdulillah. Tu off dulu kejap. Hello. Hello. Ada badminton. Malaysia Petronas International Challenge. Tu lah aku tanya Sheila. Kenapa Sheila tak masuk? 11 to 16 of August. Sheila kenapa dia tak masuk? Petronas Malaysia Open. Dah pukul 4.40. Manakah pemain yang menjanjikan 4.30 ni? Hei. Sabar ni. Bila dah hebat sikit macam tu lah. Itulah. Tentang pandai main. Dulu masa tak terror, sharp. Mustarding by MBB Ipoh. Registration counter. All the covered courts. Lepak. All the covered courts. Toilet. Dan kita ada polo court. Sebelah sini ada satu, sebelah sana ada satu.
Okay, pemain-pemain dah sampai. Semua semangat. Ipoh you all. Malah. Apa terus aku? Ada bismillah kalau ada bola. Dinner kat sini lepas main. Pizza. Aduh. Okay, team members pun dah ada. Lima orang, 6 orang makan. Soal makan Jos lalu. Dalam dah ada bayar. Boleh 5 orang ke boleh Besok kita nak makan kari kuali ikan ni tau. Oh ya ke? Esok ni cerita. Besok. Berapa kali takut kat ni makan 2 mulut je. Mak yang lain tu yang nak habiskan nanti Zandi dengan ni je, Zack je. Zek lah. dah besar lah. Dia cakap kuring macam ni. Kita ambil suri dulu satu. Mana yang mak? Maafkan Kak Anis. Tadi hilang 200 ni. Ni tambah 800. 1,400 lagi. Boleh lagi. Berani tambah lagi dulu. Second day dekat dengan hotel je. Kita punya pickleball yang tu hotel kita. Pickleball kat sini 001 Arena. Pemainnya.
Ira. Salam semula lah. Banyak sikit. Sheila. Berapa kali salam dah? Saya lupa tanya nama. Nama apa Familiar doh. Budak DHM ke budak UiTM? Sekejap ya. Alamak, apalah jumpa geng. pula. Jumpa geng lah pula. Fort. Kitchen. Hah? Boleh, okey. Penat tapi best kan? Penat tapi best kan? Orang Ipoh terror-terror sangat. Orang Ipoh yang terror. Wah, ni orang Ipoh yang terror ni. Pakcik okey pakcik? Awak lutut. Lepas ni kita teman operate lutut. Nanti mana operate? Bangkok. Pomelo. Super sweet and juicy. Must buy. Ni restoran Salim. Ada signage, kena tengok pokok-pokok bunga ni, pokok kertas nampak. Masuk ke depan dah. Lengkap dah. Sini saja. Kari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi makan. Mata. Nak kicap ada? Kicap manis. So masing-masing dah kenyang. Ni antara momen yang masih bersama lah. Sekejap lagi kan Hanyut. saya berseorang kan rasanya. Okay. Chloe and Co.
Dah agak dah mesti singgah tempat lain ni. Tanya dia ada ni sibuk. Dia nak tanya jawab yang macam sini. Pastries. Ni yang Gali beli tadi kan? Strudel. Dah Yang tu je situ tau. yang dua je tak tahu. Lemah. Lemah. Ada. Kani. Pomelo. Okay, next destination is Kampung Kacang Putih Bintong Ipoh. Buntung, bukan Bintong, Buntung. Okay. Macam ni tak boleh masuk. Di kampung kata kita berdua je. Depan semua dah kuat. Panjang sampai ke belakang. Ini mi apa? Kari. Ikan kari. Ada kerang, ayam, perut,